11 April 2023 telah diadakan program Mega Syawal bagi menyambut Hari Raya Aidilfitri. Mari kita lihat suasana yang berlaku pada ketika ini. Perasaan cikgu menyambut jemaah Hari Raya hari ini? Alhamdulillah, saya rasa happy sebab saya tengok pelbagai kaum mereka bersatulah bawa makanan masing-masing. Ini sangat baguslah untuk kebaikan menyambut Mega Syawal hari ini. Okey, pertama sekali kebaikan dia kita dapat mengeratkan hubungan lah. Pelajar dengan pelajar, pelajar dengan guru, guru dengan guru, dan seterusnya bila kita buat jamuan Mega Syawal ni kita dapat rasai semula suasana hari raya. Ya, walaupun suasana hari raya ni sebenarnya yang meriah dia masa 1 dan 2 kan. Tapi bila selepas berminggu-minggu ni kita dah tinggalkan raya ni, bila kita buat ni semula kita akan rasa macam seolah-olah memang hari ni hari raya dan dapat makan makanan yang kita jumpa masa hari raya pertama dan. Selamat pagi Kak Gap. Okey, apa perasaan Kak Gap pada hari ini? Perasaan saya sangat gembira kerana saya dapat menyambut Hari Raya bersama rakan-rakan saya dan guru-guru. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam. Ada apa-apa ucapan tak sepanjang jamuan raya kepada semua warga sekolah? Terima kasih kerana memberi peluang kepada saya. Saya selaku NYDP PIBG Sekolah SK Mansur Shah nak ucapkan selamat Hari Raya Maha Zahir dan Batin mewakili ibu bapa dan PIBG sekolah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebenarnya sambutan Mega Syawal ni Ustaz ada ucapan tak untuk semua warga sekolah? InsyaAllah. Saya sebagai JPK 1 atau JPK Pentadbiran yang baru ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri Maha Zahir Batin kepada semua guru dan anak-anak didik saya yang hebat di SMK Sultan Mansur Shah. InsyaAllah. Terima kasih. Terima kasih. Saja perkongsian daripada saya. Saya berharap video ini sedikit sebanyak dapat memupuk semangat perpaduan antara kita. Sekian, terima kasih. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maha Zahir dan Batin. Kami ingin mengucapkan selamat